Assalamualaikum. Okey, jadi kita sambung recording lah untuk soalan akhir tahun tingkatan 3 kamu . Okey, yang ni tak ada masalah. Betul. Okey. Angka bererti ni macam mana kita nak kira? Angka bererti ni dia bukan kalau apa satu lagi nombor bulat tu apa tu? Kalau nombor bulat ni kita boleh kata dia satu je ni. Tapi angka bererti kita akan kira daripada 6 ni jugalah. Manakala yang ni kita akan kira daripada belakang 9 dan juga 3. Okay, ni betul, tak ada masalah. Semua dapat full mark. Okay, jadi tak ada apalah nak komen sangat. Okay, cikgu sebenarnya agak terkejut juga sebab cikgu tahu soalan ni senang je kan, tapi kamu tahulah nama-nama dia ni, diorang akan sisi, pelan, diorang akan depan, kamu tahu. Baguslah juga. Tapi dah ada tunjuk kan, kat sini nama-nama ni. Jadi kamu boleh dapat imagine jugalah. Baguslah juga kan. Okay, kemudian untuk nilai-nilai ni, okay, betul lah. Tapi ni kita boleh tekan kalkulator je kan, tak ada masalah ni. Okay, beralih kepada bahagian 2. Okay, ni pun bagus, full mark kan. Okay, ni kenapa dapat 2 je? Okay, kamu tak boleh buat 1/1. 1/1 ni sama dengan berapa? Kan kalau kamu tekan kalkulator, 1/1 ni adalah 1. Dan jadi maksudnya samalah 1/1. Sepatutnya lukisan dia sama macam atas ni. Jadi kalau lagi besar, dia akan jadi 1/2 lah. 1/1/2 lah. 1/1/2. Faham tak? Okay, lepas tu soalan ni, atas ni senang je, tekan kalkulator je. Atas ni betul, bawah ni kenapa kamu kira salah ni? Kalau kamu tekan kalkulator 1.64 kan, kenapa kamu dapat 1.44 ni? Salah ni. Faham tak? Salah ni. Okay, ni betul. Okay, ni pun cikgu terkejut jugalah. Sebab tapi dia bagi dah. And okay, ni senang, tak ada masalah. Okay, ni pun sama, bagus kamu samakan dia 72 untuk kamu cari N. Maksudnya kamu pandai jugalah nak utilize macam mana penggunaan bila ada kuasa tu. Persamaan bila ada kuasa, macam mana kamu nak gunakan dia. Okay, untuk soalan berikutnya ni, soalan ke berapa ni? Soalan ke 26 lagi Soalan 26 ni, kejap cikgu tengok soalan dia kejap. Sebab cikgu tak nampak ni kat sini soalan dia apa exactly lah. Jadi kalau kita tengok pada soalan dia adalah seperti ini. Kalau tak, dia adalah 3 kuasa 2y tolak 1 sama dengan 9, lepas tu 27, lepas tu y tolak 2. Okay, jadi macam mana kita nak cari nilai y kan, sebab y ni adalah kuasa sahaja. Okay, jadi kamu kena cari satu titik persamaan bagi soalan ini. Okay, cari satu titik persamaan dia. Okay, kalau kamu perasan 9 adalah 3 kuasa 2 dan 27 adalah 3 kuasa 3. Jadi persamaan dia kesemua ni adalah orang kata ada 3 lah kat situ. 3 kuasa 2, 3 kuasa 3 kan. Jadi kamu boleh tukar dia dulu. 3 kuasa 2y tolak 1 sama dengan 3 kuasa 2 darab dengan 3 kuasa 3 y tolak 2. Okey, faham tak? Okay, bila kamu dah tukar ni, kamu kena faham satu formula kan. Apa tu? Formula hukum indeks. Okay, hukum indeks ni contohnya kalau kamu ada X
Kita tulis X. Tulis yang ni sikit lah. Contohnya selalu dia tulis A dengan B. A kuasa M darab dengan B kuasa N. So dia akan jadi, disebabkan ini darab, so kita boleh sekalikan dia. A, B kan. Kuasa adalah, dia akan jadi kuasa apa? Dia akan jadi kuasa M tambah N. Faham tak? Silap. Cikgu salah. Tak boleh. Dia kalau dua yang berbeza tak boleh. Salah ni. Kalau yang sama boleh. Contohnya A kuasa M darab A kuasa N. Dia kena A dengan A. Faham tak? Kalau A dengan B tadi tak akan jadi lain. Kalau dia ni sama, orang kata base dia sama A dengan A, so dia akan jadi A kuasa M tambah N. Tapi kalau macam tadi A kuasa M darab B kuasa N, dia boleh darab AB, tapi AM BN lah. Maksudnya M ni kuasa bagi A, N ni kuasa bagi B. Faham tak? Kamu tak boleh nak buat AB MN ni salah. Sebab apa? Sebab kalau bawah ni MN ni dah jadi kuasa bagi B pula. Sedangkan M adalah kuasa bagi A, N pula kuasa bagi B. Faham tak? Tapi kalau macam ni boleh, sebab dia adalah A yang sama kan. A yang sama, sebab tu kita sekalikan, tapi M tambah N. Faham tak? Ini satu formula yang kamu kena ingat. Okey, boleh. Tapi kalau kamu ada, contoh kalau kamu ada bracket pula, A kuasa M, kalau bracket dia tak jadi tambah. Sebab ini kita dah consider darab. Bracket kan darab. Faham tak? Kalau ini kenapa walaupun dia darab dia akan jadi tambah? Sebab ini adalah kuasa. Faham tak? Yang darab ni hanyalah base sahaja. Jadi bila base ni darab, dari kuasa ni kita akan jadi tambah. Contoh paling mudah kamu ada apa? Contoh kamu ada 2 kuasa 3 kan darab 2 kuasa 4. Okay, cuba kita tekan kalkulator. 2 kuasa 3 dapat 8. 2 kuasa 4 dapat 2 kuasa 4 dapat 16 ke sini. Sekejap. Dapat 16. Jadi kalau 8 darab 16, kamu tekan kalkulator akan dapat 128. Okey, tak percaya cuba kamu tekan kalkulator. 3 tambah 4 sama dengan 7. Cuba try 2 kuasa 7 dapat berapa? Kan kita akan dapat 128 juga. Ini pembuktian lah daripada pengiraan. Maksudnya 3 tambah 4. Faham tak? 7 ni adalah hasil daripada 3 tambah 4. Itu maksud dia. Macam mana kita nak buktikan lah. Okay, tapi berbeza dengan ini. Sebab ini bracket. Bracket ni dia nak memisahkan antara kuasa. Jadi kuasa yang darab dengan kuasa nanti. So A kuasa M darab N. Jadi A MN lah. Selalu kita tulis A MN sahaja. Faham tak? Ni adalah formula lain yang kamu kena ingat. Okay, faham tak? Ni hukum indeks lah. Untuk kes ni kita akan gunakan kedua ini. Dua-dua ini kita akan guna. Okay, kenapa kita akan guna dua-dua ni? Kalau kamu perasan yang hujung ni sahaja, dia akan guna yang hujung ni. Dia akan guna yang belah kanan. Yang hujung ni saja dia akan guna belah kanan. Manakala yang depan dengan belakang ni dia akan guna yang belah depan ni. Kan? Okey, kita buat satu-satu dulu. Yang ni dia akan jadi macam mana? 3 kuasa 3 darab Y tolak 2. Dia akan jadi macam tu. Faham tak? Faham ni? So dia akan jadi yang untuk bahagian ni saja. Bahagian ni saja. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi 3 kuasa 3Y tolak 6. Faham tak? Okay, jadi kalau kita masukkan balik ke dalam dia, kita bagi nampak kan. So kita nak tulis kat mana ni? Tak ada ruang dah. So tulis kat atas lah. Cikgu alih dekat atas Salin dulu. 3 kuasa 2Y tolak 1 sama dengan 3 kuasa 2 darab dengan 3 kuasa 3Y tolak 6. Nampak tak? Tolak 6 ni besar besar. Nampak tak? Dia dah jadi macam ni sekarang ni. Jadi ini base dia yang darab. Faham tak? Kalau yang ni tadi dia punya kuasa yang darab. Jadi bila base ni darab, dia akan jadi tambah lah kat sini.
So dia akan jadi 3 kuasa 2y tolak 1 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 3y tolak 6. Okey, jadi bila kamu dah sampai pada stage ini di mana belah kiri hanya ada satu je, 3 ni besar, belah kanan pun ada satu. Kalau atas ni tak boleh sebab atas ni ada 3 dengan 3 ni dia dua-dua besar lagi, faham tak? Dua-dua dia ada 2 base. Kita tak boleh nak potong lagi. Jadi kalau dah sampai stage ni kamu boleh potong. Bila kamu potong 3 dengan 3 tu, last sekali kamu akan tinggal 2y tolak 1 sama dengan 2 tambah 3y tolak 6. Okey, jadi daripada sini kamu boleh carilah nilai y berapa. Y sama dengan berapa kamu boleh cari. Okey, jadi kalau kamu tengok video ni sampai sini, kerja rumah kamu adalah cikgu nak suruh kamu buat balik soalan ni dan kamu cari berapa nilai y. Okey, kamu buat balik. Kamu boleh pause lah video ni kalau kamu tak faham. Okey, ni pun kamu salah juga. Maksudnya kamu tak dapat menguasai dengan baik lagi. Dan cikgu tengok kamu, dia suruh pemudahkan je. Kamu buat ni macam salah ni, tak boleh macam ni. Okey, ingat kalau ni apa ni, 3 tolak apa ni benda? Kamu buat apa ni? Salah ni, tak boleh macam ni. Kenapa ni kamu buat ni? Datang mana 3 tu? Okey, bila macam ni, macam mana kita nak buat? Cikgu tengok balik soalan dia dulu. Takut cikgu tu salah soalan dia. Okey, MK tolak 2K bahagi 3K bahagi per 3K bahagi M kuasa 2 tolak 4 per 6. Okey, ingat cikgu ajar kalau ada bahagi, kita nak selesaikan pecahan macam mana? Kita tukar menjadi darab, tapi kita kena terbalikkan pada bahagian belah kanan ini. So dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi MK tolak 2K bahagi 3K darab 6 per M kuasa 2 tolak 4. Jadi 6 dengan 3 kita boleh kecilkan 1 dengan 2. Faham tak? So sekarang ni dekat sini dia akan jadi apa? Dia akan jadi, kalau kita potong tu, kita buat satu-satu lah step nak tunjuk kat kamu. Dia akan jadi MK tolak 2K bahagi K darab 2 per M kuasa 2 tolak 4. Kemudian kalau kamu perasan yang atas ni, kedua-dua ni ada K, MK 2K. Jadi kita boleh faktorkan K tersebut, factorizekan K tersebut. Jadi K tersebut kita letak di luar, di dalam akan ada M tolak 2 lah. Kan, kalau kamu darab balik, ni akan jadi KM ataupun MK dan juga tolak 2K. Samalah, dia akan kembang jadi macam ni balik. Kan, kenapa kita faktorkan K? Supaya kita boleh potong K atas dengan K bawah. Bila kita dah faktorkan, kita boleh potong. Apa yang lain kita salin dulu. Cikgu tunjuk step by step pada kamu dulu. Potong. So kat sini dah tinggal M tolak 2. Sini tinggal M tolak 2. Okay, kemudian kalau kamu tahu sebenarnya M kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 ni adalah apa? Dia adalah daripada, cikgu kena separate dia nak tunjuk kat kamu. Dia adalah daripada M, cikgu tulis dulu, M kuasa 2 tolak 4 ni sebenarnya dia sama juga dengan apa? M kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Nampak tak? Kan, 4 ni adalah 2 kuasa 2. Okay, dan kita nak hasilkan macam ni, sebenarnya kita boleh hasilkan daripada bawah ni. Kita boleh hasilkan daripada M tambah 2 didarabkan dengan M tolak 2. Okay, ni antara benda yang kamu kena macam mana? Kalau buat banyak latihan kamu tahulah. Kalau nak hafal susah juga. Kita selalunya sekali tengok kita macam, kalau dah banyak buat latihan, sekali tengok kita dah tahulah. Kita boleh nampak lah. Ni M kuasa 2 tolak 4 ni sebenarnya kita boleh faktorkan jadi bawah ni. Faham tak? Tak percaya kalau kita buka bracket dia, M darab M kuasa 2, M darab negatif 2, negatif 2M, cikgu tulis lah untuk kamu. Negatif 2M, 2 darab M, positif 2M, 2 darab negatif 2 akan jadi negatif 2 kuasa 2.
Kan ni cancel. Kan positif negatif 2M tambah 2M, habislah kosong lah. So akan jadi M kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Jadi atas ni balik. Kan sama ni. Nampak tak? Itu yang cikgu nak tunjuk kat kamu. Jadi dalam erti kata lain sebenarnya yang ini, yang bahagian ini kita boleh faktorkan menjadi M tambah 2 dan darab dengan M tolak 2. Okay, kenapa kita nak faktorkan macam ni? Supaya kita boleh potong M tolak 2 dengan M tolak 2 ni. Kan kita boleh potong. Okay, apabila kita potong dia, maka yang tinggal adalah hanya 2 bahagi M tambah 2 sahaja. Itu je yang tinggal. Dan inilah jawapan dia. Yang ni kita tak boleh nak faktorkan dah. Kan 2 ada 1 je kat atas. Kat bawah ni M ni tak ada 2. Tak ada darab dengan 2. Tak boleh lah. Tak boleh nak faktorkan dah. Habis lah sampai situ je. Okay, boleh faham tak? Okay, jadi cikgu pause sampai sini dulu sebab cikgu rasa agak panjang. Jadi untuk kerja kamu satu lagi, kamu buat soalan ini juga. Simplify ini 2 lah. Yang atas ni cikgu minta kamu cari berapa nilai Y balik. Kamu kira balik. Bawah ni cikgu nak suruh kamu buat lagi sekali untuk kamu kukuhkan kamu punya kefahaman lah. Okay, itu sahaja. Nanti bawah-bawah ni cikgu akan buat video lain. Bye-bye.